Mahkamah Coroner dimaklumkan Allahyarham Zara Khairina Mahathir adalah seorang yang baik dan gemar berkongsi makanan. Perkara itu diberitahu saksi ke-20 di hadapan Coroner Amir Shah Amir Hassan pada prosiding inkuest kematian Zara Khairina yang memasuki hari ke-21. Menurut saksi kanak-kanak terbabit, Allahyarham Zara Khairina adalah seorang yang gemar menyapa dan memberi salam, selain suka berkawan dengan pelajar senior. Saksi berkenaan sebelum itu mengaku mengetahui mengenai Allahyarham Zara Khairina dipanggil senior. Ia berhubung kes kehilangan kad bank kawan arwah dan rencana jalur gemilang ketua bilik. Prosiding dijalankan secara tertutup dan identiti saksi dilindungi selari Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001. Allahyarham Zara Khairina 13 tahun ditemukan tidak sedarkan diri di longkang berhampiran asrama sekolahnya di Papar pada jam 4 pagi 16 Julai lalu. Pelajar tingkatan 1 itu disahkan meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu keesokan harinya.